soalan exam yang akan datang ni. Dia tahu macam flow soalan yang awak buat, tapi pemahaman awak tentang subjek tersebut awak dah faham, cuma soalan dia lain daripada yang awak buat daripada kelas ni. Awak rasa awak boleh jawab tak? Saya rasa boleh sikit kot, sebab macam saya pernah buat pasien, jadi saya rasa macam jawapan dia tu sama je. Macam maksud saya macam cara penulisan untuk jawapan tu sama. Maksudnya awak dah faham kalau soalan tu walaupun dia orang ubah sikit, tapi soalan apa yang dia nak tu sama macam apa soalan yang awak nak. So dekat situ awak dah boleh faham tentang soalan dia lah. Okey, kalau tanya pasal lecture awak tadi, awak kalau awak tak faham, awak tanya kawan-kawan awak, lepas tu lecture awak, lepas tu tanya AI. Apa yang awak buat kat situ, benda tu macam kadang-kadang dia macam susah awak tak kalau awak macam tanya kawan-kawan awak semua. Sebab kadang kat tanya kawan ni lain, tanya lecture lain, tanya CCT lain. So benda tu macam susah kan awak tak tahu faham sesuatu soalan tu. Bagi saya tak susah, sebab saya lagi takut kalau jawapan tu salah daripada. So saya rasa macam saya kena letak effort yang lebih, tanya kawan saya walaupun jawapan dia lain, lepas tu saya akan rujuk lecturer. Kalau macam saya akan rujuk AI dulu lah. Lepas tu kalau macam AI pun bagi jawapan yang lain, saya rasa was-was dan ragu-ragu, saya akan rujuk lecturer. Sebab selalunya lecturer yang buat soalan dan jawapan mesti ada lecturer yang akan tahu juga kan. So saya rasa macam benda tu tak susah pun, sebab saya lagi nak sifat ini tahu jawapan yang betul tu lagi tinggi. Okey, bagus. Nampaknya awak dah faham lah tentang apa benda yang awak kurang tentang sesuatu perkara, tapi awak nak kepastian, awak rujuk kepada orang yang dapat beri kepercayaan kepada awak lah. So benda tu tak macam tak menyusahkan awak bila awak buat semua itu kan. So betul akan lagi mengasah fikiran awak untuk awak faham tentang sesuatu perkara. Okey, kat sini awak nampak tak lepas awak buat semua benda tu, awak masih rasakan apa yang orang cakap pasal sesuatu, apa yang orang cakap pasal subjek kau atau semester ni yang susah kau, macam mana nak cakap, awak rasa macam awak rasakan lagi tak semester ni susah macam orang yang awak cakap tu? Saya rasa kurang. So saya rasa macam masih susah, tapi saya rasa macam saya boleh terima. Saya boleh adapt rasa susah tu, dan daripada susah tu saya boleh buat jadi senang. Sebab macam saya ikut saranan yang buat lagi pula. So dapatlah benda tu sebenarnya senang dia bagi awak, tapi bagi orang lain mungkin sebabkan kata-kata dia yang membuat awak terpengaruh sebelum ni kan. Tapi bila awak buat semua benda tu balik, awak rasa oh dia tak susah seperti apa yang orang cakap. Okey, so pada sesi saya tengok awak macam awak apa okey, tadi awak kata awak guna AI kan. So awak boleh ceritakan sikit tak apa yang awak dapat daripada tengok AI tu semua? Saya guna AI bila saya rasa jawapan yang kawan saya ajar salah dan saya tak pandai, saya tak cari jawapan yang betul. Jadi cara saya guna AI tu macam bila sesuatu jawapan tu saya rasa was-was dengan jawapan yang kawan saya bagi. Sebelum saya tanya lecturer, saya akan tanya AI dulu. Macam saya akan tanya AI dulu sebelum bagi tanya jawapan yang lengkap lah, sekali dengan cara penyiraan ke apa tu. Dan saya akan tengok, saya akan compare jawapan yang bagi sama tak dengan jawapan yang kawan saya bagi. Kira kalau sama, saya akan rasa macam jawapan itu betul lah sebelum saya tunjuk lecturer untuk dapat jawapan yang tepat. Penggunaan AI bagi saya sangat efisien lah, macam boleh bantu saya cari jawapan dengan masa yang singkat. Sebab sambil saya tu saya akan tanya AI dan
sebab selain daripada tanya kawan, saya boleh macam tanya AI, dan AI pun kadang manusia juga yang cipta AI ni, jadi ada juga kesalahan dia. Saya rasa macam saya tak boleh nak percayakan AI 100%, sebab sebelum selepas tu saya masih lagi perlu untuk rujuk reflection saya. Okey, so kat sini awak kata kadang-kadang AI tu pun bagi jawapan yang tak tepat macam yang awak nak. So awak tak macam tak berikan kepercayaan 100% kepada AI. Jadi awak akan macam awak akan bagi macam mana cakap. Jadinya sekarang ni saya nampak awak tak berikan 100% kepercayaan awak kepada AI. Sebab kalau orang rasa tak pasti, awak akan rujuk pada lecturer. Ya, betul. Sebab saya rasa soalan tu lecturer yang buat, jadi semestinya dia masih lecturer pasti akan ada jawapan untuk segala soalan tu. Sebab AI ni saya kurang percaya. Jadi lepas guna AI, walaupun jawapan dia sama dengan jawapan saya masih akan tanya lecturer, dan saya masih akan rujuk lecturer lah. Sebab saya tak nak nanti apa yang saya belajar tu salah, dan saya tak nak bila final nanti saya buat jawapan yang salah ataupun saya bagi jawapan yang salah. Okey, maksudnya awak tak pastikan, awak nak pastikan benda tu betul-betul yakin dengan jawapan yang awak nak, awak akan rujuk lecturer lah kan. So awak lebih yakin lah dengan jawapan tersebut kan, tak semestinya bergantung kepada AI 100%. Okey, lepas awak buat semua benda tu, awak rasa macam stres tak bila nak benda tu macam mempengaruhi pemikiran awak tak? Awak akan rasa macam stres pun lepas awak buat semua benda ni. Awak macam bagi masa untuk awak berehat, semua cukup tak? Saya rasa cukup je, dan malah hari-hari yang saya lalui lagi teratur. Sebab sebelum ni saya banyak main phone, saya sedar sebenarnya saya ni, tapi saya tak ada rasa terikat. So bila saya ada jadual belajar tu, saya rasa macam terikat dan saya kena juga buat. Sebab kalau saya tak buat, saya rasa macam jadi lalai. Jadi saya tak rasa stres sangat pun kena ikut jadual belajar saya tu. Saya rasa macam lagi senang sebab masa saya tak terbazir macam tu je. Jadi yang perkara ini tak membazirkan masa awak lah, dan membuatkan awak punya hidup dan seharian awak tu jadi lebih teratur dengan jadual yang awak buat tu. So lepas awak buat benda tu semua, awak rasa lebih okey lah. Ya, saya rasa lagi okey, dan lagi macam daripada subjek yang saya susah tu sebenarnya ada senangnya, dan saya rasa saya boleh hadap kesusahan dalam subjek tu. Jadi semua subjek yang awak belajar sekarang, awak rasa awak boleh pick up? Setakat sekarang saya masih lagi belajar sikit-sikit. Saya rasa yang susah tu saya dah membuatkan dia jadi senang, dan yang senang tu saya masih lagi kena banyakkan belajar, banyakkan study. Okey. Jadi awak boleh nampak yang awak dah boleh berfikiran lebih ceria lah daripada sebelum ni. Sebab sebelum ni awak kata macam awak takut untuk hadapi exam kali ni sebabkan kata-kata orang, lepas tu takut tak dapat bangunkan family awak, lepas tu tak dapat kualiti yang terbaik. Tapi bila awak buat semua ni, awak masih fikirkan lagi tak benda ni semua? Bila awak belajar, lepas tu awak ikut jadual semua, awak masih fikirkan masalah yang awak nak hadapi lagi tak? Sebenarnya kurang, sebab saya rasa macam saya ni anak yang tak guna, tak boleh nak banggakan hubungan ayah saya. Tapi sekarang ni saya rasa macam saya berusaha banyak, saya berusaha untuk fahamkan subjek yang susah tu. Saya rasa macam kurang dah untuk rasa macam itu. Saya rasa macam mungkin saya boleh buat kalau saya usaha macam yang sekarang
sekarang saya konsisten buat soalan pasal, konsisten untuk study. Mungkin saya boleh macam kecap balik dan mungkin saya boleh banggakan mak ayah saya dan dapat A kan. So kat sini awak nampak lah benda tu semua tak membebankan awak pun, cuma awak berfikiran secara tak rasional sebelum ni sebab kan pengaruh orang juga. Tapi bila awak buat sendiri, awak nampak yang sebenarnya awak boleh baca, awak boleh ikut flow. Lepas tu awak benda ni macam mudah lah bagi awak sebenarnya. Okey, pada saya nampak kat sini, pada awal sesi, sebelum kita mulakan sesi, saya nampak awak datang sini dengan hati yang resah. Lepas tu sedih sebabkan perkara yang awak fikir. Tapi lepas sesi kedua, saya nampak awak dah fikir, awak dah lebih berfikiran lebih matang. Lepas tu dah boleh fikir yang mana terbaik untuk diri awak dan boleh cari jalan sendiri untuk ubah diri awak menjadi lebih baik. Lepas tu saya ada lagi yang mahu cakap untuk sesi pertama dan kedua, awak dah buat yang terbaik dah. Bila awak datang ke sesi ketiga, saya nampak awak ada keyakinan untuk hadap masalah awak sendiri. So, awak nampak tak diri awak sebenarnya dah boleh berfikiran secara rasional, dah boleh berfikiran lebih baik lah sebelum ni daripada sebelum kita melakukan sesi ni. Saya dah boleh nampak macam saya dah boleh rasa macam apa yang sebenarnya tak sesusah macam yang orang-orang cakap. Saya sebenarnya boleh je buat, macam boleh je kalau saya belajar, saya boleh je hadap benda tu. Jadi saya rasa sekarang ni benda tu telah menyedarkan saya yang macam walaupun orang tu rasa susah, saya benda tu tak macam walaupun dia rasa susah, tapi benda tu bagi saya kesusahan tu boleh saya hadap. Okey, maksudnya lepas ni awak masih lagi fikirkan kata-kata orang tak? Lepas awak sendiri, awak dah boleh tengok diri awak sendiri sebab pada awal sesi awak mula terpengaruh dengan kata-kata orang. Tapi sekarang ni awak dah boleh nampak sendiri ke yang kata-kata orang tu sebenarnya cuma kata-kata je. Dia bergantung kepada orang bergantung kepada diri masing-masing. Kat sini awak nampak tak benda tu sebenarnya ikut diri masing-masing? Nampak, kiranya saya nampak macam kalau orang tu cakap susah, mungkin bagi dia susah dan mungkin bagi saya benda tu saya boleh hadap. Macam apa yang saya pun macam dah tak cepat terpengaruh dengan kata-kata orang. Betul, sebab macam awak cakap, sebelum awak datang ke sesi ni, semester lepas awak dapat ikan. Dan semester ni awak takut awak takkan dapat ikan sebabkan semester ni orang kata tekan benda ni subjek dia menekankan, subjek dia susah. So benda tu membuatkan benda dalam kepala awak terbelenggu dengan kata-kata tu. So awak takut untuk hadap. Tapi bila awak buat semua balik, bila awak buat latihan, awak buat homework, lepas tu awak buat soalan pasal, awak tengok balik, awak bahagikan masa awak dengan secukupnya, awak rasa sebenarnya tak sama macam kata-kata orang. Awak boleh je buat sebenarnya. Ya betul. Sekarang ni saya rasa macam confident untuk macam saya rasa confident dan saya rasa macam saya ni dah tak cepat terpengaruh dengan kata-kata orang bila dia cakap subjek ni susah, subjek ni kita perlu tekankan. Saya akan cari juga subjek yang lain dan tak hanya fokus kepada subjek yang dikatakan susah. Okey, benda tu apa yang awak dapat atas awak buat benda ni sekarang? Saya dapat macam bahagikan masa saya lah. Saya dapat bahagikan masa macam bila masa untuk main, saya main sungguh-sungguh. Bila masa untuk study, saya study sungguh-sungguh. Dan benda ni pun macam dapat mengerat hubungan saya, kawan-kawan saya secara tak langsung lah. Sebab kita kan banyak saya ikut sama-sama. Dan saya pun dapat kemahiran baru, iaitu macam menggunakan AI, ChatGPT untuk tanya jawapan-jawapan kepada soalan. Sebelum ni awak tak pernah
AI lagi kan masa awak cakap? Tak, saya tak pernah. So benda tu tak membazirkan masa awak lah waktu awak guna AI tu. Tak, saya tak rasa membazir. Malah AI ni membantu saya untuk buat soalan baca. Okay, kalau awak study dengan kawan-kawan awak tu, awak rasa macam berbalik tak awak buat benda tu semua? Saya rasa berbalik sangat-sangat sebab macam ada setengah topik yang saya tak faham, kawan-kawan saya tak ajar, dan ada setengah topik yang mereka tak faham, saya pula yang akan ajar. Jadi kat sini kita orang akan saling mengajar, insyaAllah. Kita orang tak akan biarkan seorang tu ketinggalan. Masing-masing kena fahamkan sama-sama. Okay, macam mana dengan kawan-kawan awak yang sebelum ni? Diorang makin faham tak dengan subjek yang diorang ini? Adakah diorang masih rasakan susah juga macam awak juga lepas diorang dah buat semua benda ni? Kawan-kawan saya yang lain, diorang pun rasa macam lagi faham sebab kita orang study tu, kita orang memang kena fahamkan topik tu sampai kita orang faham. Jadi kalau tak faham, kita orang akan belajar baca ataupun baca sampai kita faham. Okey, jadinya semua ambil pendidikan lah pada study group ni. So study group ni tak membazirkan masa awak semula waktu awak study pasal subjek-subjek yang awak rasa susah ni. So bila awak nak masuk ke dewan exam nanti, awak rasa macam awak boleh buat tak? Saya rasa saya boleh buat dengan usaha yang saya dah bersama-sama saya dengan kawan saya yang lain buat. Saya rasa saya boleh. Apa yang membuatkan awak rasa sedar yang benda ni sebenarnya mudah bagi awak sebenarnya? Benda ni jadi mudah bila saya ikut jalur belajar. Lepas tu saya macam menekankan topik-topik yang saya rasa macam susah untuk saya faham, dan kawan-kawan saya akan cuba selebih baik untuk fahamkan saya. So benda tu secara tak langsung daripada susah jadi senang kepada dekat saya. Okay, jadi tak ada rasa lagi perasaan takut ke perasaan ragu-ragu ke untuk jawab subjek untuk jawab exam nanti? Tak ada rasa takut semua tu? Benda tu dah hilang, macam awak dah boleh atasi? Ya, saya rasa saya dah tak rasa takut sangat untuk hadap final ni. Okay, jadi apa juga kita lakukan sesi untuk seterusnya? Saya rasa tak perlu. Awak dah yakin dengan diri awak sendiri lah. Okay, macam mana ni? Okay, apa yang saya nampak kat sini, awak dah boleh berfikiran lebih celik akal lah. Sebab pada awal sesi, awak takut untuk atasi masalah yang awak hadapi, iaitu exam. Dan subjek yang awak rasa paling susah sebab awak terikut dengan kata-kata orang. Tapi lepas saya suruh awak buat homework, pada sesi kedua awak datang dengan lebih yakin, tapi masih lagi rasa ragu-ragu sebab takut untuk jawab exam tu dengan lebih yakin. Lepas tu saya suruh awak dekat asalkan lagi pemikiran awak dengan lakukan homework, pasir, soalan pasir. Lepas tu masukkan subjek yang awak rasa masukkan subjek yang mudah tapi awak tak abaikan. So awak masukkan, jadual awak lagi tersusun lah. Cuma bagi penekanan pada subjek yang awak rasa susah tu, bagi masa yang lebih. Dan saya suruh awak cek GPT, lecture dan kawan-kawan awak untuk rujuk semua. Awak yang buat benda tu. Lepas tu sesi ketiga ni awak datang dengan yakin, dengan awak tak rasa ragu-ragu dah. Awak dah rasa awak boleh buat benda ni, awak dah boleh hadap awak dah boleh hadap benda yang awak rasa susah. So secara tak langsung saya dah nampak awak dah sedar lah daripada diri awak yang first kita jumpa tu.
secara nasional lah. Dah boleh fikir sendiri apa yang tak betul, apa yang betul. Okey, so kita tak perlu lanjutkan kepada sesi seterusnya seperti yang awak cakap. Boleh saya tutup kita punya isu ni dekat sini hari ni. So sebelum saya tambahkan sesi, saya nak jelaskan kepada awak segala apa yang kita bincangkan pada kali ini, pada sesi ini adalah rahsia antara kita berdua. Tetapi terdapat perbicaraan dalam perkara ini melibatkan diri imam, baik dari awak atau orang lain, saya dapat sebenarnya perkara ini kepada pihak ketiga. So jadi tak ada apa-apa. Adakah awak faham? Saya faham. Okey, jadi tak ada apa-apa pada kan benda yang awak nak ceritakan pada saya lagi. Dan awak dah yakin dengan diri awak? Saya yakin. Okey, so kita dah bersama lagi. Terima kasih.